Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni pagi ni alhamdulillah saya baru selesai gym, dan pagi ni saya nak berkongsi tentang apakah mentaliti yang dia perlukan. Apakah perkara yang perlu dilakukan untuk merubah daripada pekerja menjadi usahawan, mentaliti pekerja menjadi mentaliti usahawan. Sebenarnya dia adalah dua side yang berbeza, dua team yang berbeza, dua puak yang berbeza, dan ramai atau banyak keadaan kita dalam keadaan biasa kalau kita bekerja terlalu lama, bekerja macam dah kerja 5 tahun, 10 tahun, apatah lagi kalau dah 20 tahun, 30 tahun. Ni ramai yang datang kelas saya, ini mereka adalah orang yang terlalu terikat dengan mentaliti bekerja. Minta maaf, tak salah mentaliti bekerja. Ni saya cerita siapa nak jadi usahawan, yang tak nak tu tak apalah. Okay, so mentaliti nak ubah, mereka nak jadi usahawan. Tapi benda yang paling susah yang kita nak bagi dia faham adalah melepaskan mentaliti bekerja dan menjadi mentaliti usahawan. Apa beza antara mentaliti bekerja, apa beza mentaliti usahawan? Mentaliti dia macam ni. Kebanyakan orang adalah mentaliti bekerja ni ibaratkan seperti dalam dunia ni ada mentaliti ramai orang ada mentaliti consumer. Consumer ni pengguna. Dia adalah fikir tentang bila dia nak dia beli, bila dia nak dia cari siapa ada jual, bila dia nak sesuatu dia dapatkan, dia source cari benda tersebut atau beli benda tersebut. Tu mentality consumer. Janji dia dapat apa yang dia nak, dan janji dia dapat dan dia dapat gunakan. Jadi dia hanya cukup untuk diri dia atau berguna untuk diri dia, dan dia bukan adalah satu lagi puak, satu lagi group. Mentality ni adalah mentality kedua. Ni adalah mentality yang sangat sikit dalam dunia, tapi ni mentality orang yang biasanya akan jadi usahawan yang sangat berjaya. Sangat-sangat berjaya. Dan usahawan yang berjaya, ada usahawan yang tak berjaya. Usahawan yang sangat-sangat berjaya adalah mentality producer. Orang yang mentality dia adalah pencipta, pengeluar, pembina, creating, inovatif, mentality yang dipanggil selalu sebagai business minded. Maksudnya dia bukan, ada orang kata, ada juga kayu yang cakap, kayu ni orang kat Nepal lah, yang cakap, oh kalau semua orang jadi usahawan, siapa nak jadi pekerja? Tak mungkin semua orang akan jadi usahawan. Allah jadikan manusia ni pelbagai jenis. So tak payahlah cerita benda karut macam tu. Okay, so orang yang nak jadi usahawan ni, dia kena ubah cara berfikir dia. Dia kena fikir business minded. Business minded ni lebih kepada macam mana, instead of dia fikir aku nak beli sesuatu, aku nak ni, macam mana kalau aku nak beli, aku nak cari benda ni tak ada, boleh tak aku cipta benda ni? Boleh tak aku bina benda ni? Boleh tak aku berniaga benda ni? Boleh tak aku pasarkan benda ni bila ada orang perlukan benda ni? Atau ramai orang perlukan benda ni. Ni mentality business minded. Ataupun kalau dia bekerja sekalipun, dia bawa mentality business minded. Macam mana kerja aku ni boleh bagi hasil yang boleh dahsyat kepada syarikat aku bekerja ni. Sebab kalau dia biasa membantu syarikat yang di tempat dia kerja ni baik, bina kewangan yang baik, satu hari nanti kalau dia decide dia nak bisnes, insya-Allah untuk bisnes dia pun dia boleh bina kewangan yang baik. Jadi ni mentality bekerja sambil membina business minded. Mentality producer. Ini perbezaan besar antara orang yang jadi usahawan yang sangat berjaya, usahawan yang biasa-biasa, atau orang yang tak berniaga. Ialah mentality yang dipanggil sebagai business minded ni tadi adalah producer. Okay, dia fikir macam mana aku nak produce, aku nak dapatkan, aku nak source untuk return on investment, untuk bantu orang lain. Okay, so ini benda perkara pertama yang you kena belajar ubah atau belajar perbaiki. Alright, so perkongsian saya begini. Kalau faham, kalau tak faham tak apa, sebab bukan semua orang Allah bagi kefahaman. Sebab tu kena baca doa banyak-banyak, minta Allah bagi kefahaman, insya-Allah. Saya doakan anda berjaya, permudahkan segala urusan hari ini. Insya-Allah hari ini saya akan bercakap mendapat undangan untuk cakap di program zakat peringkat kebangsaan, insya-Allah di Negeri Melaka. Petang ni pukul 2.30 di Dataran Islam dia, I think dekat Masjid Al-Azim. Dan siapa yang akan hadir, insya-Allah kita akan bercakap petang ni. Dan yang lain-lain saya doakan anda lebih diberkati Allah. Bagi anda yang akan hadir MKK minggu ni hari Jumaat, saya doakan anda datang selamat, dipermudahkan perjalanan, datang dengan fokus, ikut apa yang kita nasihatkan sampai awal, sebab program kita akan mula awal pagi. Kemudian datang dengan energi yang tinggi, insya-Allah. Mudah-mudahan 3 hari itu akan merubah hidup anda, sampai bila-bila, insya-Allah, dunia dan akhirat. Alright, kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.